punya tempat ni. Ini pot masyarakat ke apa ni? Hantar balik lah. Jangan isap gam. Nasib baik budak tu ada tunjukkan. Woi, Zah. Menghadap sana lah muka. Muka menghadap sana. Mantap. Apa? Kadang-kadang pemandangan sebelah sana tu indah. Kan, memang indah kan. Helikopter turun ke padang. Banyak askar bos terdampak. Tu. Patut sedih ya. Sekarang. Siapa nak tipa apa-apa? Nak cuci motor ke apa ke? Dia satu kunci je. Tak apa lah, mandi ada. Tak mandi, saya tak mandi. Siapa nak mandi pakai selipar bagi kau. Yalah, kipas lah barang. Bawa motor. Yalah, mana tahu nak pergi makan ke. Itu di udang tu. Bila dia kering. Telefon tak nak bawa lah, ambil gambar. Di tempat yang cameraman dia satu dah. Cepat-cepat turun nak buat apa ni. Jangan beri tengok. Oh, jangan panggil. Boleh mandi ke? Kata orang mandi pun. Tahu tak apa? Nak mandi pak? Walau weh. Pak, awal saya takut betul ya? Ada pokok ada lepak ni bercinta ni. Kat sini kan? Dari Cina tu. Takut apa semua. Risau lah kita. Orang ni betul. Dekat Sabah lagi banyak. Tak, masalah seorang kat sini. Aduh, itu lain. Itu luarnya dia gol. Kali yang kat atas darat aku tak layak kan macam tu. Apa sewa? Ada buaya. Elok pun korang bukan ada bakti masyarakat pun. Tak tahu ni tempat apa, nama apa, budak tu tunjuk. Tapi memang padu. Ni adik. Mandi adik? Adik mandi ke? Air dia macam mana? Air dia apa ni, plastik. Aduh, support tu. Air dia okey. Tak dalam. Apa ya? Apa tu? Kepala. Hai, boleh mandi ke sana?
You orang mau pergi mana? Pergi mandi ke? Boleh mandi ke? Enggak boleh bang, mau foto aja. Oh, foto-foto aja. Ni yang penting. Memang orang sini ke? Enggak. Macam mana tahu tempat ni? Kawan. Kawan Oh, sana lagi ada pantai. Cantik tempat ni. Okay. Kita bukan nak ngorat, kita bersembang. Jantan-jantan tak guna nak mandi. Sabarlah. Aku kalau bawa anak bini aku mandi laut, diorang bukan minat pun. Melengah lah, itulah, masin lah. Pelik betul lah. Dulu kecil-kecil macam mana? Sikit sakit manja sangat, bawa bas manja sangat. Dulu masa aku komando dulu berapa kali kita orang? Agak-agak lah komando tak jadi pun tengok. Nampak aku bilang komando. Jangan di dalam ni. Kasih dulu. Allah, jauh lagi dia jalan. Dia tak ada pasir. Tak ada pasir? Kasih tengok. Tak ada pasir, lumpur. Lumpur. Kau naik kat atas semua. Kau bawa kau lumpur. Lumpur? Dia main di sebelah ni. Dia lagi yang tapi sebelah ni pantai sebelah ni. Sebelah ni ya. dia mandi kan? Yang ni mandi sana tu, dekat dia pagi air tu. Sebelah ni pantai ya, sebelah ni. Kat situ ni. Tak dengar cakap orang lah kau ni. Sana best. Mana kata kita keluar tu kena Turun. Pakai apa? Sponsor. Saya sponsor. Itulah kau. aku rakam belah atas je, usah risau. Belah atas, tak nampak belah bawah. Tak nampak. Dia dah pakai balik. Raja awak Orang raja awak. Jenis jenis lamba. Pakai sobek ke box tu? Kau tengok atas tak belah ke tak? Buta habis. Jom kanda turun. Lagi bagus tu. Apa dia? Aku kena pakai box. Makin jauh ni. Turun kelakar lah turun. Ni nama orang penakut tu, orang penakut. Suluh. Datang sikit punya jauh. Daripada 6 jam sanggup datang. Tu. Kau jangan cakap tu. Semenjak dia nak umrah ni, dia buat perangai elok. Bayu apa tau? Tadi Dia jaga Aiman tu. Dia jaga Aiman. Dia pandang laut, tangan dia berzikir tau. Aku baling kau main. Peluk Bayu. Tanam lu sini boleh. Ambil bawa besar saja ni. Lumpur kan? Kita macam biasa lah, kita tak mandi sebab kita nak rakam. Basah-basah ni tak sesuai lah. Hai. Oh, Ni okey. Kau tanya lagi tu sana. Mantap. tak pasti tempat ni apa nama. Alah. Remeh
Video ada sebab aku sekarang. Kalau aku dah tak ada video. Ni lah. Tak, macam itu. Berakam. Itulah, dia dah berubah. Cakap orang elok je. Alah, siapa ni? Hei, Tengok orang malas tengok dah belah. Kejap dia lepak. Sini lah. Petang-petang tenang lah sini eh. Penduduk orang kurang. Cuma tak nampak lah toiletnya kat mana. Ada toilet sini dik? Toilet sana. Sana. Oh ada lah toilet lah. Oh, tempat mandi semua ada lah. Mandi tak masuk. Ada. Ha, tak apa. Ni dia orang semua jantan-jantan ni boleh lah. Kering atas motor boleh kering ha. Oh kan? Okay. Mi udang je, mi udang. Laparan eh. Siapa punya motor ni? Lawa. Weh, lawa motor ni. Stay muak. Salah mana-mana. Ini kita punya jetro. Nah ni pilot kita juga. Seksi. Weh, sensor dah. Wayang seksi. Lagi kita blok ah. Seksi sangat. Nanti ramai datang sini. Sekarang berada di pantai Bayu, Rembayu. aku tak cakap banyak. Aku belum Sekarang berada di pantai Rembayu. Dalam 7-8 orang tadi dah mandi dah. Okey, air okey, buaya tak ada. Okey, lagi obo-obo pun tak ada. Kita sekarang lepas ni nak mandi, balik rumah mandi homestay. Lepas tu malam kita keluar. Memang kau-kau kita orang bagi. Makan mana lah ni? Esok kita akan balik ke KS semula. Cukup percutian kita selama 3 hari 2 malam. Ready ya, ready. Kita nak ke mana? Cakap je lah kau. Pasembo. Pasembo. Padang Kota. Aku tak bawa action cam. Kenapa? Malam Tak nampak? tak, malam lagi cantik ni kau tengok. Tengok. Action cam dia malam dia kurang. Sebab apa? Dia perlukan cahaya. Tak, dia perlukan ni. Cahaya. Menonggeng Itu rakam. Tak boleh buka ah. Dua, kalau rakam. Buat kalau ni buat. Aku rakam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kita malam ni? Kita ke Padang Kota ya. Padang Kota ah. Kita cari anak mami. Ya, anak mami. Mantap lah. Mana anak mami? Kami nak main ni. Kita main dah ni. Mantap. Main dah ni. Dah ready ya ah? Main keluar ramai-ramai. Kami ramai ni. Ya, nampak lain. Maksa?
dalam kota ah. Nampaknya kita berhenti dekat Watson. Kita nak beli Vaseline. Tengok malam ni. Tak adalah. Kita berhenti sekejap pergi DIY beli bateri. Remote motor Remy dah bagi warning. Mungkin bateri dah habis kot. Jadi kita pergi DIY lah. Apa? Yang kau punya Navy 6 ke? Tak tahu aku. Apa ada timbul? Yang lain semua tenggelam. Timbul eh? Oh yo. Mana ada Vietnam? Ini yang original. Apa Y15 punya Batman. 16 ni semua kopi. Mana ada original? Batman mana ada? Sama macam tak sama yang macam model-model ni. Model-model yang lain. Boleh tambah lagi kau kan? Boleh tambah lagi. Jangan. Makanlah. Makanlah, kau duduk main handphone je. Aku order tu lah kan daus. Makan. Ambil lah rasa lu nak rakam ni. Tak, nanti daus kecil hati. Makan kau. Makan. Selagi kau tak, selagi tu lah aku rakam. Biar kau rasa cepat. Kau diri. Jangan daus, aku order sikit je. Nanti kena makan tak banyak daus. Tengok banyak kan.
Apa tu cendol? Alright. Ali, kau punya apa? Kau order apa? On the way, on the way. Ni pulut tu bukan dia. Ni pulut ya. Kau rakam lah, aku nak makan pula. Oh, sedap lah dong. Makan sampai tembak weh. Dah tembak-tembak lah ni. Panggang ni tak lah. Oh, Mak Arif kot steady. Pakai cendol. Patut kulit putih. Makan pulut. Okey tak? Okey. Ha? Berapa bintang ni nak bagi? Lulus. Berapa bintang? 5.5. Ha, 5.5. Daus berapa bintang? 6.5. 6.5. 6.5. Ini Bangla. Apa ni? Berapa ni? 16. Scan. Boleh. Ha? Ya. Scan lah. Cash bagus je bang. Bayar gaji je bang. Ha? Kami yang takut ini. Cakap. Kami geng takut bini. Mana geng lagi? Diorang kat sana. Motor parking kat luar ya kita orang. Saya. Ha? Saya. Ha? Saya.
Dah lah. Dah laju aku makan. Ni lah makan yang tu. Pergi makan laju, makan kena pelan-pelan, relax, santai. Kunyah tengok. Okey tak? Bisa. Alamak. Oh. Lari. Ada, dia ada. Orang pergi tak ajak tadi. Aduh. Ni member kau. Boleh tak foto naik foto. Lambat. Nanti nak rat. Motor tak laju kan. Buat apa ni? Cerita sikit buat apa ni? Apa yang mana yang tak ada yang kita nak tahu apa yang kau sedang buat. Orang balik rehat kita tengok. Oh, Kita proses memasang laser. Tapi tak tahu apa jadinya. Dia terkangkang. Kanan kiri dia terkangkang. tak boleh kebetal je lah. Tak boleh, tengoklah. Boleh juga beli Mac baru esok. Murah investor tu. Betul. SGV ke? Macam kawan kita pakai tu. Murah Itu sikit. mahal tu. Mac aku juga. Mac yang mahal ni aku beli kat TikTok. 100 lebih. Selesa je pakai. Aku pakai ni SGV ni untuk ride jauh ke. Kalau dekat-dekat aku pakai Master ni. Aku ni dulu Master. Zaman-zaman dulu. Zaman-zaman kita kan main Master lah. Aku tahu dah apa punca. Ya, Cik terima kasih belanja. Sama. Ya ke belanja? Kan aku bayar balik tadi. Mi goreng tau. Terima kasih. Biasa beli ya. Terima kasih beli ya. Kacau lah kau ni. Apa? Bini aku tengok kena mampu dah tak ada video. Ada. Abang tak macam tu. Kita dah balik lah. Balik lah dah. Semoga perjalanan kita selamat. Balik lah. Balik lah. Berapa hari cukup lah? 3 hari 2 malam. Kalau ikutkan memang tak cukup. Tapi terpaksa juga balik untuk bertugas di esok hari. Betul. Lain hari kita datang lagi lah insyaAllah Pernah dah. Select. Patah tu kata, yang lepas biar dilepaskan. Lepaskan. Alhamdulillah terjadi. Semoga perjalanan nanti Cik. InsyaAllah mudah-mudahan selamat sampai. InsyaAllah doakan. Tadi okey dia, berapa hari? 3 hari 2 malam memang best. Selesa tidur mesti. Tak cukup sebenarnya. Banyak lagi sebenarnya. Tak cukup lah. Okay, Mandin. Cakap sikit sepatah 2 kata bang. Alhamdulillah, syukur nikmat. Moga dipermudahkan perjalanan balik semua. Ya, betul. Itu yang penting tu. Pergi dah selamat, balik pun kita nak selamat. Homestay macam mana bang? Selesa tak homestay? Puas hati. Buat hati orang Trip memang santai. Betul. Janji happy. Betul. Ada luang masa kita dengan kawan. Betul. Tanah betul. Tanah. Ya, Nana. Kalau dia nak, dia tolak sendiri. Dia nak, dia tolak sendiri. Memang
Tak apa lah, sembang santai lah, okey lah. Hari ni kita nak ke mana? Kita, hari ni kat mana? Kita makan pagi kan? Kita sarapan pagi. Kat mana? Kita cari dulu kedai mana-mana yang ada. Random lah, random. Random lah kot. Sebabnya ada kawan-kawan kita nak kerja besoknya. Kan? Okay. Apa-apa makan, perut kenyang, kita tembak balik Kuala Lumpur. Anggaran tiba? Anggaran tiba tak ada yang cakap atas jalan ni. InsyaAllah, aku satu kedua, insyaAllah. Rusdan, cakap sikit. Saya naik pakai bendera, tak jumpa bendera pun. Ya, betul. Itu pun aku pun sama, benda yang sama. Aku pelik. Dah habis? Belum lagi? Ada lagi, cakap lah. Sebab tu lu kata, kurang video kau ni. Jangan up video aku. Tak boleh. Nanti peminat aku tahu. Apalah lah kau. Kau jangan sampai aku soal dalam ni, mana kau pergi. Okey. Ah. Apa udah sempit patutnya. Mana? Kamu jacin. Tak, mentor memang dia mula-mula pasang apa memang macam tu. Ambil murah ni kau. Kan, budak tu yang pasang silap. Macam mana? Lebek Okey kuning dia. jual macam tu. Aku malas patah oleh kedai tu. Kau bukan salah barang ah. Kan. Salah orang ah. Nanti aku buat lah ni. Asal lambat? Wah, tinggal kunci semua. Dah, okey. pastikan Rumah- semua Switch Kemai, dia kemai, tutup. kemai, okey. Semua tutup. Ya, beres. Sampah semua. Rumah mana dah? Beres. Semua dah Raja. Bangai. Bangai. Tak nak lah. Macam tu tak nak lah. Macam tu tak nak lah. Kau tengah sendiri. Malah member dah tanya warna 16. Nak beli 2 biji tau. Kau tengah rasa hati dia ni. Oh. Weh. Ustaz, lepas ni kita kena tinggal pula ah. Ada kawan tu sorang-sorang tu. Jadi ya. Cakaplah, sorong. Kau cakap jangan sampai tubuh gigi balik. Turun sikit. Tapi belah ada gelap. Boleh ke? Itu aku suka stand ni. Tapi boleh lah daripada tak ada. Belah mana pula? Belah mana pula? Tak nampak lah video. Kau bagi tu. Belakang kan tak nampak. Dia tak jelas lah, boleh lah. Boleh lah. Woi. Aduh, air. Dia boleh terlupa buka lock. Terlupa buka lock, berguling member. Air, jangan Air tu. Habis ni nampak kan. Betul. Breakdance kat sini. Tapi tengok sahabat nampak tu. Walaupun satu botol berlari dia bang. Dah lah lantai licin. Kau tadi tak ada style kan? Betul kau turun dia tak lock lagi. Betul kau jalan tu. Kami ingat tu lah. Saya depan tak jalan. Kita lepas. Aku rasa depan ni kot. Okey kan? Tak ada masalah kan? Kalau exhaust tu je.
Saya dengar. Okey lagi. Motor dah kan dah baik, cuma ni je. Ada salah tu. Kat jalan pasir je. Salah pun. Kat mana? Apa boleh lah. Boleh? Ada hari kita makan tempat semalam juga. Diorang ni yang tak ada idea lain lah. So punya idea ni. Ada kalau tak tahu nak pergi mana, sebab macam ni je lah. Ha? Ya. Anaknya tak punya idea. Tak dapat ni. Tapi okey, tak ada orang okey lah. Tak dapat nak tolong. Orang sekarang ni dah fikir nak balik dah. Tahu nak fikir nak makan kat mana dah. Bapak tu tak ada eh? Tak ada. Good. Nampak muka aku lah kan? Nampak? Nampak. Kan korang berdua je ni. Nampak orang dua je lah. Dah lakam tadi kan? Orang nak buat video. Kita buat makan free. Buat video. Aku nak boleh ingat. Dia dah suruh dia buat review. Saya ingat dia buat kerja je tanpa perlu review kan. Kau tak lagi makan. Tak lagi pun bertemuk kan. Dia ingat kita YouTuber besar. Bukan. Jangan. Dia takut kau minta makan free. Dia tanya follower. Kita buat review je lat lah. Kadang-kadang orang tanya follower. Weh, kau ni. Lat lah hitam. Kita buat review. Aku bagi eh. Okay, ayam dah mana? Dah tisu lah ni. Kita nak ada ni ya? Cuba dia nak motor. Jatuh lah bawah nampak. Ada naik apa dia? Dia bawa. Diu. Dah. Dia mana? Bukan orang pakai generator. Kedai dia ni pakai generator. Bukan macam tu mati kan? Tu mana dah? Oh, dia kena ikut 24 jam. Ambil template kau pusing je. Alah dia orang pula. Jauh pula. Yang tu pun dia orang. Lagi. Oh. Kena. You have received 2 minutes for touch and go unit. Nah, ingat kan aku dah tahu semua. Kanda. Okey. Ni ais. Aduh. Kamu dulu. Sawah. Ha? Okey. Ni mana member di sini?
Orang ni Nazri. Dia dah makan. Kan Nazri makan. Makan kulit. Belum sakit ke? Tahu tadi dia tak siapa dah. Dia tengah makan. Ada apa sih? We have received 2 minutes. The makan kat ni? Makan Dia kan nak buang. Tahu lah apa mesin masuk dalam tu ke tak tahu. Apa makan kita masak. Entah lah apa. Gila ni dah. Betul ya. Gila. Gila. Hilang. Apa yang hilang? Gila. Tekang. Oh, gila. Tekang. Lighting dia nak ambil tu. Dia punya aku. Makan kaki. Kau dah ambil pula. Ambil pula. Air kosong. Air kosong. Datang jauh-jauh daripada KL, datang minum air kosong ke? Dah kering lah. Tolong. Datang sini. Rugi lah, habis duk KL minum air kosong. Warung apa ni? Warung. Wayar kulit. Orang kulit. Kena try. Padu. Station dorong kulit. Apa sekarang? Padu. Nampak juga tengok. Tengok. Memang sih. Belah ni rasa karat. Belah sana depo. Mana kita? Lepas ni Abang Suhaimi nak pergi DI. Kena DI lah. Weh, dia cakap diorang DI kat sini tau. Sebab ni SQ kan. SQ tu ni. Yang bahagian Penang lah. Bahagian Bukan kepada Batam. Dah sini. Semalam bila usuk katanya kan. Kalau DI sini lah. DI sini semua lah ke. Check-in dulu kat sini lah. Apa? Habis tengok orang-orang masuk malam komplain kan? Komplain tu. Awak tu. Ha. Buat kad. Buat kad. Buat KU. Oh, dia orang buat kat sini. Cuba. Dia ramai mana komplain. Kau. Memang sekarang ni orang email ya. Bersungguh atas dia sebab dapat komplain. Tapi mana tahu dia yang main lah. Yang masuk semua Cina tu. Betul lah. Dia orang Cina bagian ambil bagian kad. Memang nak ah. Melayu mana ada tu? Juga. Dia orang komplain beranak je dapat kad tu. Beranak je dapat kad. Sikit kita punya Tet. Tet. Weh. Nak teuduh tu bang lagi. Okey. kita orang pergi tandas ni. Selepas sarapan pagi dekat Pasar Karat, berhampiran depo bas. Aku. Kau tak fikir Biasa lah pergi tandas dulu. Kawan tak pergi hotel, kita jaga. Lepas ni kita pergi ferry naik ferry Naik ferry. Berapa harga dia tiket? Free. Kalau nak keluar kita free. Masuk bayar. Oh, serius? Dengan motor-motor free? Ya, sebab saya kerja ferry tu. Betul lah. Masuk bayar. Serius? Jangan nak menipu Malaysia mana ada ferry lah. Tongkat. Awak kerja ferry tak ada. Cerita sikit Cip. Tukar mood. Sembang sikit Cip. Ya. Tak balik dah ni, sembang sikit. Macam mana? Selama 3 hari ni. Selama 3 hari ni enjoy lah kat sini. Macam-macam kita pergi. So lepas ni Rider punya perangai semua okey rider semua masuk air lah. Tak boleh pakai lah. Impian tercapai lah. Bukan sampai naik Bukit Bendera. Ya, Bukit Bendera. Last naik tahun bila? Bukit Bendera tak pernah. Tak pernah Tak pernah. Pergi Penang saja. Mana kata lepas ni boleh lah bawa anak bini. Pergi Penang saja enjoy. Tapi Bukit Bendera tak pernah. Betul. Okey. Boleh interview yang lain pula. Okey. Bertanya dengan Nampaknya kita punya pengasas grup. Ini ni pengasas grup. Kalau nak tahu, dia yang mula-mula mengasas grup Rider Shah Selatan ni. Ini semua dia punya rider depan lah, podium. Okey. Presiden. Tengah mencari. Tak tahulah dia orang ni. Dia orang pergi tandas dulu. Selama 3 hari ni okey 3 hari ni okey lah. Makna perjalanan semua Okey lah, lancar. saya rasa hujan pun tak Cuaca cantik.
Perjalanan pun okey. Makan Penang pun cuaca sedap. nanti tak hujan. Panas sikit Kali lah. boleh pergi lagi. Najib, cakap sikit. Apa ada yang tak puas hati ke dengan Ustaz Uzazali kita? Alhamdulillah okey semua. Semua okey. Terus. Ada nak cakap sikit apa betul? Tak ada Yang pasal jantung tadi tak nak ulas sikit. Jangan ulas, itu aib namanya. Air kecuaian Lupa tu. kan? Kecuaian tu. Lupa Mungkin kan? sebab ngantuk lagi. Ngantuk Mungkin. lagi lah. Cik, cerita sikit je. Aku nak cerita sikit. Ini hari dapat offer daripada Bob kan. Dia punya harga RM5 je. Apa motor? RM5 je Bob. Okey, Bob nak jual motor ni. Dia nak jual motor ni. Nak ambil apa weh? Nak ambil Y apa? Y ke apa? Aku rasa nak ambil Ha? Dia nak ambil motor yang lagi besar pada ni lah. Nak jual. Laju motor ni. tak adalah aku sayang. Kemarul, adik kepada Kemarul. First time join tapi terbaik lah. Okey. Boleh join lagi. First time? First First time? First time turun lah. Okey, dah ada lagi lah. Ada lah. Boleh. Uncle, Tak ada, relax dah. Uncle sini buat apa pagi-pagi? Sembang sikit. Ha? Pagi-pagi. Saya depan. Tu Uncle pergi sini pasal kerat. Tak ada lah, ke depan kedai roti canai kan. Depan punya bos. Oh, makan pagi. Pasal pagi depan tu ada ya jual roti canai semua kan. Makan. Mari relax sini. Uncle umur sekarang berapa umur? Dah 72 lah. 72. Wah. Sihat lagi ya? Ya apa? Isap rokok lagi apa semua okey lah. Dapat aki damai kebal. Ya, biasa itu saraf. Salah mah tu. Dia bagi saya itu antibiotik. Okey. Bani, cakap sikit Bani. Alhamdulillah. Kita nak balik apa? Lepas ni kita naik ferry kan? Orang cakap. Okey, alhamdulillah. Okey. Abang follow je. Okay, Yang terbaik semua. Semalam tidur okey bang? Berapa hari tidur okey? Sekejap ya. Pap. Semalam hujan ya bang. Nak hujan lagi. Oh iya. Cantik. Terus apa terus? Mandi laut sudah, naik Bukit Bendera sudah. Apa benda pun sudah sekarang ni masalah Nasi dia. kandar sudah. Nasi kandar ini apa dah bawa pergi makan sarapan yang sedap, murah. Okay, Mana okay. nak cari ni 11 stadium Bandaraya ni. Ya. Makan murah, breakfast murah, nasi ayam RM5, 30 sen. Kau cari mana kau boleh dapat? Okay. Tak dapat. Tengok. Terima kasih Presiden kita yang menjayakan apa homestay. Selesa memang tabik. Memang tabik. Habis spring. Rusdan semalam dia pergi ada kerja sikit overtime. Tak apa gitu kita biarkan dia. Biarkan dia. Tu Dia pergi overtime kan. Sepatutnya dia tak perlu kerja tapi dia boleh lagi buat grab kat sini untuk mencari sesuap nasi. rezeki tak apa. Rezeki dia ada kat sini. Semalam. Buat Grab berapa dapat berapa cedok dapat apa cedok? Tak, saya ambil upah dengan benda lain. Sampai malam. Tak malam kita bersama kan? Yalah malam pukul 8 baru kita orang jumpa. Sebab jauh. Jauh. Okey. Boleh diguna pakai. Amin. Review motor dia. Baru lepas buat tu. Kau tanya soalan yang kau tahu mana? Pergi. Ini Amin. Min, cerita lah sikit. Apa yang kau buat kat motor semalam? Ha? Apa yang kau cerita kat kau semalam? Apa yang pomen Penang kau kayum? Dah buat kat motor kau? Tak ada buat apa pun. Tak ada buat apa? Saya cuma pergi tukar minyak hitam je. Ya ke? Saya cuma tukar minyak hitam dengan oil filter saja. Saya tak ada buat apa-apa pun. Semalam Busuk kata ada lampu berkelip-kelip kat bawah ni. Apa benda lampu tu? Koyum semalam apa dia buat? Macam ada sesuatu yang pelik kat motor ni. Ini bukan. Ini untuk perlahankan kenderaan. Menghantar kenderaan? Perlahankan kenderaan. Oh, perlahankan kenderaan. Tunjuk bukti. Untuk sensor speed trap lah ni. Oh, baguslah. Bagi traffic light lampu hijau. Traffic light lampu hijau? Ya, itulah. Patutlah dia boleh bawa laju cepat dia sampai. Curang. Jantan tak guna ni. Curang dalam perubaan. Jelek lah, awal lagi. Baru 3 minggu. Min, apa lagi nak buat kat motor ni? Banyak lagi ni. Apa lagi? Banyak ni. Apa? Sekarang ni Mana mana shop? ada orang pakai stiker tanam macam ni. Oh. Orang pakai macam ni.
stiker timbul. Sini. Emblem. Orang motor dia pun tanam. Monoshock. Tengok monoshock orang colour kuning, merah, hitam. Dia mana ada colour timbul macam ni? Ni kecil ni. Ini. Lupa ni besar kecil sangat ni. Itulah. Awal lagi. Ori stiker ori ni. Beli motor kena condemn stiker ori. Stiker pun kena ada ni. Oi, ni dah sama dah. Ni dah okey dah. Dia punya hijau tu slow sikit. Punai fake itu pun aku bagi. Lagi fake. Dia kalau fake, dia fake lah. Itu pun aku bagi lagi fake. Kalau tak ada fake ni fake. Ezo kena macam ni. Kena macam ni. Dia macam tu lah kan. Tapi asal motor ni tak ada Dia macam lampu ni lah, klik ni. Apabila berkawan dengan yang dua darjat ni kan. Macam ni lah. Binawe. Macam ni Binawe. Ni kalau macam ni jantan tak guna. Jangan tak guna. Tak guna. Jom. Kita realisasikan dulu. Impian Remy. Naik ferry. Impian kamu nak naik ferry kan? Bukan saya ni. Impian saya. Realisasi kan. Okey, kita naik ferry lah impian dia. Kita hari ni kita banyakkan tunaikan impian kawan-kawan. Last saya 2001 kan. Okey, kita orang nak naik ferry. Naik ferry ya? Ferry. Kita nak balik Kuala Lumpur. Mantap. Nanti dah tamat nanti kau tekan ni. Kat tangan. Tak cenggol sini, tak cenggol. Takkan tak ada tersenggol semua. Tersenggol juga tak tersenggol. Naik ferry menghala ke seberang lah. Menghala balik ke KL lah, selatan. Ferry sampai pukul 10.30. Sekarang 10 minit. Lagi 20 minit. Sekarang ni kita santai-santai lah, rehat-rehat tu. Yang perlu. Penang panas lah. Tahun ni panas betul rasanya. Musim sekarang panas. Tahun depan okey. Boleh pergi lagi. InsyaAllah kita repeat balik nanti. Tengok tahun depan ke. Okay. Kalau boleh tahun depan harap lebih ramai player ikut. Depo-depo lain ke. Roger. Kita kasih meriah lagi. Kasih jadi. Homestay, Kelakar Ijaz lah. Kita tak ambil keuntungan. Yalah. Janji luncur. Kita nak seronok-seronok lah. Happy-happy punya. Tahun depan ke bulan depan? Tahun depan? Bulan depan silap tu. Silap info. Tahun depan? Bulan depan. Jadi ya Arik Tahun depan Mr. President, good. Bok, apa sepatah dua kata kita nak balik ni? Sekarang kita dekat mana ni? GT Ferry Penang. Kita nak balik. Buka kali aku beli sekali. Rindu KL. Mama papa, rindu Ferry. Itu manager tu. Paling penting rindu anak bini tu. 3 hari tinggal anak bini. Tapi sangat-sangat terima kasih kepada bini-bini masing-masing yang mana melepaskan kami enjoy. Bagi kebenaran. Enjoy. Makan je. Kita orang semua budak baik Tak ada jantan tak guna. Tak ada jantan tak guna, tak ada masa-masa, tak ada lady boy, tak ada. Semua tak ada. Semua jantan berguna. Kita naik
mana? 10 minit. 10 minit. Untuk tunaikan impian sahabat saya. Siapa? Sahabat Remy, saya, Remy, suami. Dia teringin Suami naik Bangla, ferry ya. Kita cari dia. Ya. Tanya dia apa perasaan dia? Apa perasaan dia? Baik. Okey je ya. Tak apa. Tak, sembang je. Macam mana pengalaman first time naik? Saya first time naik dengan motor. Oh, first time naik dengan motor. Yang tu dah biasa. Dah biasa. Okay Remy, dia orang orang dalam suruh tanya kau macam mana impian akhirnya tercapai. Rasa macam mana? Macam biasa lah, macam biasa. Okey lah. Akhirnya impian tercapai lah. Saya bukan impian saya ni. Ini impian suami lagi satu. Oh, bukan kau lah? Awak tersalah ni. Salah orang. Awak salah orang. Dia orang masukkan Remy Bangla, bukan kau. Bukan, Remy Black. Betul. Oh, okey. Remy Black. Cantik lah pemandangan dia. So, sembang sikit, macam mana okey? Ha? Sembang sikit, macam mana? Okey, steady Ini kali berapa naik? Kali kedua? Ini kali kedua naik ferry ni. Oh, tahun lepas naik ferry ke? Tak ada, dah time kecil luar naik ferry. Ini dah besar pun naik balik ni. Tapi steady lah, tak ada goyang-goyang. Tak ada berombak, bergalun apa. Ya, motor pun steady ke? Press. Sini lah, dekat sikit. Tahun lepas korang ride ada naik ferry ke? Ada. Ini mana kali kedua lah? Ni untuk ramai-ramai lah. Untuk ni Berapa minit perjalanan? 10 minit lah. 10 minit eh? Jadi dia ramai sikit lah. Penuh. Satu ferry penuh 20 motor. Adik, sembang sikit ni. Hari. Wah. Dia perasaan dia first time naik ferry. First time naik ferry macam mana? Naik ferry ke perahu ni? Tidak terkata. Besok tak? Besok kerja lah besok. Duti apa? Duti pagi lah. InsyaAllah kita sampai ke tengah hari sempat. Siapa? Ha? Bagi orang motor nak sampai dah ni. Awak makan pun belakang. Prepare motor. Ready.
Hentian mana bang? Hentian mana ni kita? Kita sekarang berada di hentian Gunung Semanggul dengan tiang Gunung Semanggul lah. Gunung Semanggul? Ya betul, hentian Semanggul, Gunung Semanggul lah. Oh cepat lah. Jadi, alamak bateri dah habis lah, tukar bateri lah. Air mata aku. Air saya tak ada lah. Air mata tu air. Mata tu air. Kau baju lah weh. Air mata ada. Apa tu Mal? Ah, Buat apa bang? Rehat. Makan plastik. Plastik kalau apa? Plastik kalau apa? plastik kalau Rin. Bukan. Iyalah tuan. Kita dekat R&R Sungai Perak. Kita nak sisi kejap. Lepas ni kita akan bergerak ke R&R Sungai Perak apa? Sini Gunung Semanggul. Nanti kita akan bergerak ke Sungai Perak. Doakan perjalanan kami ya. Amin. Lain corner. Orang tua dah cakap, jangan duk galak layan corner. Iyalah. Salah corner. Hang yang habis. Memanglah. Dia confident jalan tu tak ada pasir. Terus pasir. Alamak katanya. Alamak katanya. Ni buat penenang jiwa. Mana luka? Tak ada luka, terlempam je lah. Sikit lah. Tapi sakit tu malam kan rasa. Ini lah sakit. Tangan bentang lutut tu. Memang lah sakit. Dia tengah stres. Sebab aku terhentak lutut. Tak lutut. Malam tak hentak. Tapi maknanya orang cakap apa? Corner cecah lutut lah ni. Dua waktu tu. Jangan tak. InsyaAllah lepas ni kau akan beringat nak corner. InsyaAllah. Kalau dah kena sekali tahu lah. Kalau you betul kain ibu kita tak tahu. Bukan ni apa? Mana lagi? Macam mana perasaan Faizal tak ada? Alhamdulillah Sampai? kita harap sampai dengan selamat lah. Cuaca pun Alhamdulillah elok. Cuaca hari ni memang cantik. Minta sampai sana clear. Okay. So kalau kata clear, perjalanan kita pun clear. Cantik. Ni apa benda ni? Cucuk telinga. Cucuk telinga. Bagus untuk telinga ke untuk apa ni? Dia untuk korek telinga pun, korek hidung boleh. Cucuk. Dia memang ni apa ni? Ni apa ni? Apa nama ni? White coffee. Woi! Jus kopi. Angkat weh. Angkat balik nak tahu. Amatlah sudah percutian kita kali ni. Balik lepas ni jumpa bini masing-masing. Aduh. Saya nak tinggal lah. Semak lah. Balik rumah jumpa orang rumah yang suka membebek. Cakap macam tu. Nanti next flight tak dapat ride kan? Hati ada taman. Itulah. Nanti bini tak bagi ride nanti apa tahu? Sayang bergurau ya abang bergurau. Nak post dalam YouTube ni. Okey bro. Cium mulut sikit. Next trip. You fly memang best. You fly macam cantik bro. Ni dah soalan mana? Dah lama? Dari dia, Bagus lah. Ini nak tunduk tak ada nampak. Baru tak nampak aurat. Kan? Arunja jangan dulu. Jangan manja-manja. Tak kena. Let's go baby. Ayo tiba-tiba sebab. Tadi nak balik. Woi, jom lah woi. Jangan tu. Okey. Line okey line Tadi kena tak follow-follow je line. Kau dah bagi tadi kau Alah. Ya dulu. Laju sangat. Laju sangat dia orang. Aku nak masuk line tu tadi. Kalau dekat ni. Kalau follow polis. Beliau dah buat. Amal ni tengok tadi. Bukan. Saya mami dah berosok.
Kita apa selalu lah kau. Nak kena bakun. Aduh. Sebab saya tak ada bagi saya. Bang, kain sebab saya. Okay. Buatnya berada dalam lumpur kita. Akhirnya kita orang singgah situ. Semua dia rakam sekejap. Tarah. Singgan. Yang ramai-ramai lagi. Mantap lah. Singgan. Tu dia. Mantap lah. Lagi ramai-ramai lagi sekali. Wah. Apa lagi ya? 18 orang. Semua 21 orang. Semua 21 orang. Tapi 3 orang balik awal. Ada high sikit. Kita orang ride 3 hari kat apa Penang. Oh, Penang. Kita orang masa kita orang nak pergi tu, kita orang singgah sana. Oh, sana tak ada. Tak ada. Dia cakap berada tu dia sebelah sini. Sini, jalan daripada KL ni. Balik nanti singgah. Tadi kita orang berhenti dekat ni, apa Gunung Semanggul. Oh, Gunung Semanggul. Terus sini. Lepas ni mungkin tapah kot. Tak apa. Nanti berhenti-berhenti. Tak lah bang. Kita makan dulu. Tanda. Kaki tu gini, gampang. Berat tu kan duta naik duk ikut usuk benda. Oh, aku ikut situ lah. Duta. Naik duk Masuk pusat bandar tapi aku duduk lain kanan terus je. Ya, straight. Terus je. Keluar marah tu. Sungai Besi tu. Sana. Gampang. Makan nasi. Mikari je. Oh, highway baru lah. Highway baru. Kan aku tahu. Kalau hang naik duk daripada Toyota tu, straight je. Turun yang turun dia tu nak turun naik suka. Ada naik suka. Tak malas tu. Dia rakam mula dah apalah. Ada naik suka. Baik bah. Dah. Usuk akan balik ikut tu. So. Bom dia nak balik ke Sungai Buloh. Nak balik Ampang. Kalau dekat back kau usuk pedih. Kalau dia jalan kita. Ni semua makan tak patah kaki kanan lagi dah. Mana ada makan dah ni? Dah makan belum tadi? Dia pun ada kali orang lain. Oh. Makan lagi. Masteri je tu kan. Tapi kedai sama lah. Bos saya riau. Lepas ni kita berhenti mana? Kari Gunung Benam. Tak, lepas ni berhenti mana? Lepas ni kita akan pergi Jalan Duta. Jalan Ruta lah? Kita akan buat hal masing-masing. Maka tamatlah. Dekat Ruta tu pun besar. Tamatlah program kita hari ini. Semoga Allah. Tu nampak baik. Baca doa apa? Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatilah. Amin. Okey, makan tengok. Tunjuk sikit. Angkat sikit. Masyarakat nak tengok. Tengok sedap. Okey, makan. Bawa. Rasa lu squad dia.
Sedap. Sur. Mantap lah. Memang mantap lah. Kau nak lagi mana? Ada. Ada. Ha. Sebab saya rasa kecewa lah. Apa dia? Suhaimi dia ada adik. Dia sayang adik dia. Aiman. Ha. Aiman. Babi black. Kau boleh kata apa? Kau boleh kata apa? Benda ni. Saya bawa diri lah. Sebab tu saya lari seorang-seorang. Ya, okey. Tak boleh belah lah. Aiman dengan Amy tak boleh belah. Kau belah mana ni? Kita boleh ke? Boleh ke? Kita ramai main kita boleh ke? Boleh kan? Layan. Sebab badan kau gemuk, dia macam balance lah. Balance. Cuba orang kuih, kau tengok. Ya, bukan dia 250. Ya lah, tapi mantap. Walaupun dia besar bang. Sedap lah. Pendek cerita sedap lah betul kan? Ha? Sedap lah. Ada minyak minta kat dia bang. Dah isi lah. Dah isi lah? Pendek kan cerita lah, pendek. Jangan pumpah-pumpah, pendek kan cerita. Dah boleh? Ha? Bincang apa? Tadi saya tanya, minyak ada tak? Bincang apa? Ini hulu Bincang pasal makan mi. Hulu benam. Kita makan mi. Nak makan mi ke tak ni? Makan mi, lepas tu jalan duta. Share. Jalan duta, lepas pada jalan duta, siapa nak pergi berjaya, jumpa girlfriend, jumpa apa ikut mi. Buka mata. Baik tanya Malim. Tanya Malim tu berenang. Yalah, ulu berenang tak ada bayi tu kamu lah. Kalau orang pergi orang cakap kau ada Malim. Apa? Ada ulu berenang. Ulu berenang lah. Yalah, ini kalau orang Perak dah biasa lagi gitu. Orang faham. Siapa? Oh, itu. Okey, akhirnya kita telah sampai ke Tol Duta. Kita telah sampai setelah cuti 3 hari. Yang ada dah separuh dah balik lah. Tinggal yang ini je. Ni pun nak balik lah. Nak bye-bye, salam-salam. Okey, macam mana? Dengar sikit. Alhamdulillah kita dah sampai Tol Duta. Lepas tu ni kita salam-salam sikit dengan kawan. Dengar cerita pergi bengkel Koyum dekat Penang. Buat apa cik? Next ride kita tahu. Ya. Okey lah, masing-masing benda lah. Ini penutup Ini video ni penutup. Tak ada dah video dah. Aiman, sepatah dua kata, video penutup. Video penutup. Ride kali ni best. Baik. Semua laju-laju lah. Gila bah. Memang terbaik ride kali ni. Semua bagi kita sama. Punggung okey tak? Lenguh tak punggung? Lenguh aku sampai sampai tangan-tangan. Macam mana layanan Abang Amy, Aiman? Okey. Abang yang baik. Bye. Abang yang baik. Selek. Okay. Rest. Semuanya dah sampai. Biar sini berlatarkan ni. Okay. Semoga selamat sampai di rumah masing-masing. Next trip. Terima kasih kepada semua yang menjayakan program. Okay, terima kasih. Next, Homestay selesa. Tak, next trip ke mana agak-agak? Agaran. Kita akan bagi kepada ni, land kita. Hai. Cameron Highland. Strawberry. Kita pergi Strawberry. Cameron lah kita pergi. Hujung bulan 5. Yalah. Tapi dengan grup lain lah. Grup ni grup random. 25. InsyaAllah. 23 bulan. Tapi kalau grup Ceras Selatan, dengar cerita Remy nak buka menu pergi mandi laut. Nampak lagi. 2-3 bulan akan datang. Siapa berminat boleh PM press kita, Presiden. Okey? Mana berminat. Tapi itu baru plan. Tak jadi lagi lah. Tengok macam mana. Perancangan. Mungkinan berjaya lah. InsyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi rumah masing-masing. Alright. Dah, siapa dah selamat sampai rumah nanti bagi tahu dalam WhatsApp cakap dah sampai ke apa. Mantap. Okey, bawa. Sepatah dua kata.
Ambil ni video Terima penutup. kasih pada grup CSRC sebab ride untuk hari 3 hari 2 malam ke Pulau Pinang. Homestay je nak, homestay selesa. Homestay okey boleh lah untuk rider kita baik. Tapi untuk keluarga tak digalakkan lah. Keadaan Untuk untuk keluarga tak digalakkan lah, tapi untuk rider-rider Betul. selamat selesa. Yes. Azri, nak cakap apa tak? Abang apa? Abang John, Abang Pon. Okey, alhamdulillah. Ride terbaik. Terima kasih sahabat-sahabat saya. Follow TikTok. Terima kasih sahabat-sahabat saya daripada Celah Selatan. Kan, walaupun Abang saya seorang wakil Batu Cave. Depo Batu Cave kan? Kita wakil brother Batu ni Cave. Depo Batu Cave. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua supporting. InsyaAllah next ride mungkin kita join lagi. Terima kasih kerana menonton. Amy, kata-kata penutup. Edisi kali ni kan amat bermakna lah. Okey lah, kayak itu. Itu je. Ada nak ucapan apa-apa? Akan datang. Akan datang insyaAllah lah kita akan buat lagi. Tak, kata nak pergi laut. Kita akan pergi laut. 2-3 bulan akan datang, insyaAllah. Terengganu. Tunggu. LPT, luncur. Daus. Dekat sikit. Okey, Bapak tu kata. perhentian 3 hari 2 malam ke Penang akhirnya sudah selesai. Semua selamat lah. Semua Pergi selamat, balik. semua selamat. motor okey, tak ada Semua rosak. motor semua okey. Dah boleh balik lah. So. Okey geng, terima kasih geng. Pada kawan-kawan. Ride selama 3 hari 2 malam ni terbaik. Tak ada masalah. Pergi balik kering. Siapa yang depan sekali? Sampai yang depan Motor laju lah, lain macam ya ni. motor. Dia tukar ICU dia tadi. Kat Penang dia tukar ICU. Tapi dia kata ni, shh. No comment. No comment. Okay. Okay, bye-bye. Penutup. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.